Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak bagi ulasan satu buku yang saya beli daripada Pameran Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025, PBAKL. Tajuk dia adalah Sahaja Aku Nak Menikah. Tulisan daripada Hasad Hilal Hasraf. Hilal Hasraf. Tengah dia. Ni logo je. Jadi apabila kita baca tajuk, saya pergi ke Pameran Buku Antarabangsa, dia susun ketik je kan, rak. Nampak pun besar, menarik. Jadi buku ni dalam campur lagi yang saya baca daripada ni saja. Dia kisahnya pasal musyrik jatuh cinta pandang pertama kepada Wahidah. Dia waktu dia cakap dengan ibu bapa musyrik, dia nak menikah, tapi emak kepada musyrik minta syarat 40,000. Jadi musyrik tengah fikirlah macam mana nak dapatkan 40,000 dalam masa 4 tahun lah. Jadi dia punya target, dia nak buat buku lah, novel. Jadi dia punya target satu novel relatif boleh dapat 10,000. 4 novel 40,000. Macam itulah kiraan dia. Jadi bila saya tajuk, saya ingat ini kisah novel baca sahaja. Tetapi apabila saya baca, dia benih situ, dia bukan kisah cinta yang short sendiri, yang short sendiri, yang perasaan lebih, tetapi kisah persetiaan, kisah ujian, kisah orang yang lelaki yang sedar cinta tak cukup kalau diri dia belum bersedia. Jadi watak, seperti saya cakap tadi, watak utama adalah musyrik. Dia jatuh hati kepada wanita perempuan bernama Wahidah untuk dapat restu. Tetapi mak musyrik minta 40,000. 40,000 tu banyak tu, 40,000. Saya pun simpan takat untuk selama 10 tahun untuk kekalkan nilai. Setelah 10 tahun saya hanya boleh dapat 10,000. Yang gaji naik 50. Gaji naik saya simpan RM50. Saya simpan RM50. Tambah 50, 100, 80, 200, 80, 300. Macam itulah. Dia naik turun, dia terpakai kurang. Jadi dalam 10 tahun saya dapat simpan sebanyak 10,000. Saya pun tak pasti kalau 40,000 ni macam mana. Untuk pergi haji katanya 30,000. Saya tak pasti saya dah dapat 10,000 ke 20,000. Saya rasa saya dah ada dalam tangan. Kejap balik. Tetapi untuk simpan 10,000 dalam SB, saya ambil masa 10 tahun jugalah. Tapi ada kali ni kita start juga, kita pakai jaga duit tu. Jadi buku ni, saya suka buku ni. Dia taklah bahaya sangat. Dia tarik kita berdaliliti. Jadi sebenar kita adalah kita betul-betul bersedia untuk kahwin. Setakat duit mental, fizikal, tanggungjawab. Buku ni tak ada bab jiwa berlebihan, tetapi penuh dengan muhasabah dan peringatan. Jadi buku ni saya suka. Satu, dia cerita pasal cinta. Adakah halal, haram, boleh ke tak boleh. Kalau kita suka, apakah syarat dia.
musik ada jumpa banyak orang. Ada kau cepat, ada kau lambat. Ada kau cepat nak nikah berapa ribu. Dia kata kalau nikah cocok cecah biskut je lah. Macam tadi kan, cecah hidangkan ke orang. Pasal belanja next dalam kehidupan kau banyak lagi kan. Jadi adakah tempat saya termenung kata kita nak bina rumah tangga ni sebab apa? Sebab kita tahu bina jalan ke syurga. Bina highway, lebuh raya ke syurga. Jadi kepada siapa buku ni sesuai? Jadi Islam siapa ni? Dia Islam kata semasa saya masa saya jumpa Ustaz ni design design dia kata nama siapa nak kat nama panjang nama pendek dekat Amir Dah Amir Laidan kenal nampak tulis kat ibu kita asal kenal saya lah saya pun tak kenal asal ni siapa. Saya hanya nampak kat FB sajalah iklan. Kita tak rasa saya add dia tak. Jadi kesimpulan buku ni sesuai untuk siapa? Saya tak pasti, saya berhenti berseparuh saja. Tapi saya fikirlah kalau anda, awak, kamu, saudara tengah fikir untuk kawal atau tengah tunggu jodoh, buku ni dia baca kita langkah demi langkah apa patut kita buat. Dia bagi kita cara lah nak buat apa, doa apa cara terbaik, berdoa. Adakah kita boleh bercinta sebelum selepas? Jadi apa kata benda cinta sebelum dan selepas? Boleh ke? Kisah Nabi kita macam mana? Kita sahabat kita ni, kisah kita sekarang jadi nak bercinta. Adakah boleh tak boleh? Dalam buku ni ada panduan. Dia ada kawan daripada musik ni pun bercinta juga, tapi cerita atas talian lah. Cakap berbual buat dah macam ni tapi berbual lah, tak ada sampai buat benda pasal macam berbual. Awet kata tapi dia pun nak tegur pun tak pasti. Dia tidak musik nak tegur pun tak pasti. Pasal dia tanya ada seorang sahabat di sana lah, abang senior dia kata tak ada masalah pun nak cerita sebelum selepas kahwin. Adalah yang hujahkan dia tertulis buku kenapa kita boleh bercinta sebelum kahwin. Katanya dia tertulis buku, tapi bab tu tak jumpa lagi. Yang dia cerita saja jumpa berbual dengan Ustaz. Jadi saya fikir saya jumpa hujah yang kita boleh bercinta sebelum kahwin. Tapi apakah definisi bercinta sebelum kahwin dan selepas kahwin? Itu definisi pula kita nak cari. Boleh habis lagi. Boleh baca sampai bab 6 Jadi berapa bintang saya bagi 4 bintang lah. Atau 5 bintang, boleh 4 bintang, 4.5 bintang. Itu sahaja review yang saya nak
kategori ini saya pun ada nak kaji gaya orang buat novel. Saya dah siap novel guna ChatGPT, tapi saya stop dulu. Sebulan saya buat. Gila, berbual satu hari satu bab, 30 hari 3 bab dah siap. Dekat saya hold dulu. Lepas tu saya buat buku yang sama, nulis balik, tengah cari bab baru lah. Jadi saya itu sajalah review kita pada kali ini. Kita akan sambung buku lain pula. Ya, sekian, terima kasih.